Orang dulu-dulu guna benda ni. Kalau tak silap amo dia panggil tebika. Biasa guna benda ni membabit kep tukang kayu lah deh. Awak-awak craft tu. Mesti ramai orang tanya macam mana nak menggunakan kaca ni. Okey. Ini beda. Orang dulu panggil tebi. Orang KL lupa panggil plastik tau. Dia gini tau. Macam contoh tu nak membentuk ni dia ada guna benda ni juga. Atau nak melicin ke ataupun nak meratakan muka ke. Kita kikik. Benda yang membabit ke kayu lah biasanya tak. Golok pun dulu guna agak dah. Dia buat sarung, dia buat ulu kapok, macam-macam lah macam-macam jenis lah. Tokak, macam-macam lah benda yang membabit ke kayu dah.